Kahwin anak raja. Dah. Very de Kedah. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Syaza Yusof. So as you guys know dekat thumbnail, kita masih lagi di India. Okay, so hari ni adalah hari yang ketiga yang mana kita akan berpindah tempat. Hari ni kita akan stay dekat another hotel. Sebab weh, Safa ada paragliding. Ada paragliding. Bestnya, cantiknya. Tu, cantiknya. Wah, look at that. Cantik doa. Inilah viewnya. Hotel ni cantik gila weh. So kita nak bawa korang tour dekat sini. Tengok sini banyak burung ya. Everywhere ada burung. Burung ni duk terbang-terbang sekeliling je. Okay, so sekarang kita berada dekat sini. Kita tengah tunggu kawan-kawan kita, adik-adik kita, Fina dengan Kela. Okay, so sementara nak tunggu di dorang turun, I pun silau. So korang jangan lupa untuk like, subscribe and turn on notification macam biasa. Okay guys? Okay. So far korang enjoy tak kita punya vlog? Untuk hari yang pertama dan kedua, korang enjoy tak? Hari ni adalah hari yang ketiga. Okay, so kita akan bawa korang banyak lagi tempat. Tapi kat sini kita orang punya makanan sedap-sedap doa guys. Sumpah sedap gila. Korang dah boleh bersihkan dah korang punya mindset yang mengatakan India ni makanan tak sedap. Tapi I tak sure lah. I makan so far semua dekat hotel. Sebab kita makan free. Okay, kita makan so far semua kat hotel. So I tak tahulah dekat street food dia pun semua sedap ke tidak. Gitu. Okay, so jom kita nak masuk balik dalam sebab panas doa. Sini panas doa. Okay, dia sama suhu dengan Malaysia, cuma sini panas yang tak berangin. Memang kering. So I nak masuk, I tak nak berjemur lama. Okay, so sambil tunggu kawan-kawan kita turun, kita pun menikmati view laut yang lawa kat tepi hotel The Lela Ravis ni. Apa lagi, lepas tu kita pun teruslah check out untuk kita bermalam dekat hotel lain pula. Lepas tu kita pun pergi Kerala Art and Craft. For your information, dekat sini barang-barang semua diperbuat dengan tangan tau. So bila you guys datang sini, tengok dengan mata sendiri, memang halus je hasil tangan diorang. Memang impress gila. Actually we are hanging like this. Oh yo, ni buat guna paper guys. Nak bawa balik tak boleh ni. Even the bullet can take. Oh, paper. Masalah ni memang dia orang jual benda lain. Kita faham apa tu? Ikut size dan design dia. That size, maybe that size for this. Yeah, for this, but the design is different. So, staging the colors are different. This way, apa yang susah? They take 15 days. 50 days. 50 days. Because the design is different, you know. The It's design. not complete here. This is known as only made. Korang siapa yang tak tahu, gajah ni merupakan dewa of good luck. Yang ini saya tidak tahu. Yang ni tak tahu. So that's why ni familiar lah sebab dia good luck. Lepas tu yang ni pun tak tahu. Mira cuba tanya ni dewa of apa? Ni, what is this? This is a goddess. Goddess. Oh, goddess. Oh? The female. We can call God and female is God. Right? Oh, god of female. Lots of wealth. This is Oh. wealth. All come. Oh. What to do it? Kita prosperity. Prosperity. See, perempuan okay? Prosperity. Wealth. Kaya. Oh, ni Tuhan of kaya. Oh, faham. Harga dia mahal gila. Ni handmade guys. Handmade. Sebab tak. Shiva, he is the end. Ni nama ni Dana Lakshmi. This is Tibet. Hot. It's a singing bowl.
Slow-slow lah. Tak bunyi pun. Sekejap lah. Senang. Lepas tu kita orang pun check in dekat next hotel. Hotel ni kat tepi tasik tau. Berbeza dengan hotel yang awal-awal kita duduk. Situ view memang lawa, memang padu. Tapi kali ni more kepada tenang and healing je. Memang best layan sunset. Even hotel ni sama company iaitu The Lela Ravis. Tapi cuma berlainan tempat lah. Lain tempat lain lah vibe-nya kan. So kita orang disambut baik and hotel sini cantik juga. Ada vibes India. Dah macam di VIP gitu. Dia ada kan pakai. Tora ada nanda. Kelakar tu sesuai tu muka kau. Kau layak jadi orang sini. Cantik lah lighting dia. Tengok kita ada nanda guys. Kita disambut macam VIP. Gitu. So kita ada rantai juga macam semalam dapat. Macam lain dia vibe. 2 1 4. So, jom kita bawa korang pergi room tour. Jom ikut kita masuk bilik kita. By the way, diorang berlainan flow tau dengan kita orang. So, diorang request atas, kita punya bawah. Tada, inilah bilik kita. Korang tengok ceiling dia bapak tinggi dah sama ceiling macam rumah I dah. I memang suka ceiling tinggi-tinggi ni. So tengok tu, cantik kan. Sangat-sangat lah minimalist je bilik dia. And bilik I dia pun ada bathtub. So sangat-sangat best lah. Okay. Guys, kita rasa macam kita retis. Retis ni semua retis. I am Chulanik Nilofa. Biasa je ya. Lepas tu kita orang pun naik boat untuk pergi ke seberang sebab diorang nak bawa kita tour Ravis Palace. Ni khas untuk orang-orang kaya lah sebab satu malam ribu-riban je harga dia. So kita orang sangat bertuah dapat masuk tengok dengan mata sendiri betapa cantiknya bilik Ravis Palace ni. Nak bayar sendiri memang tak mampu lagi lah. So jom kita sama-sama tengok bilik yang ada dekat Ravis Palace ni. Hotel kita kat belakang tu guys. So kalau korang nak tahu, dekat Kerala ni Ravis ada 4 property. So ini antaranya lah. Kita dah duduk 2. So lagi 2 lagi kita belum duduk. Sampai tak tahu lah. Mak nak pergi palace. Yes. Mak tak ada anak. Tak ada. Mak ada anak. Anak kucing. Anak kucing. So, tada! Kita dah sampai The Ravis Palace. Tengok pagar dia pun cantik. Kalau korang stay sini, korang memang dapat feeling-feeling anak raja ya guys. Korang tengok dalam dia, memang cantik gila. And tempat makan dia pun macam tu sekali ya. Apatah lagi kalau katil dia. Memang I guarantee memang nyenyak korang tidur. Yang penting dekat sini dia 2 tingkat tau. So, kalau korang sewa, based on apa yang diorang offer package, itulah yang korang dapat. See, kat sini pun korang dapat tengok matahari terbenam tau. Memang cantik. Sunrise and sunset from both the balconies. Wow. Who is the designer, architecture?
If you want to enjoy the sunrise, you can sit over here. With a black coffee, it will be a much. Lepas tu kita patah balik ke Delilah Ravis untuk kita berbuka atas bot. Tapi before that kita jalan-jalan dulu sekitar hotel. Wai, laju. Kahwin anak raja. Inilah hotelnya guys. Tengok cantik kan? Wah. Cantik gila Ha? Tak. So, tiba masanya untuk berbuka. Kali ni kita berbuka lain dari lain. Kita berbuka atas bot guys. Tak pernah kita berbuka atas bot tau. Tapi atas bot ni kita makan ringan-ringan sahaja. Yang berat-berat nanti kita akan makan dalam hotel time dinner nanti. Kita rasa kita special sangat sebab orang preparekan dinner dekat tepi tasik. Masya Allah, cantiknya. Can we pray? Amin. Jom buka. Tengok content creator. Tengok. Tengok semua ada DJI. Saya ya. Pa. Makan. Kenapa dia letak belakang lampu ni? Berarti dia kata tak belak. Nasi semua mana nasi sudah dah. Baik, boleh tanya. Oh, it's good. Yeah. Woman, Ashwati, woman when get food, everything become good. Really? Yes. Let's say you're good. Oh, dia genam. Apa lama je dia fikir. Masing-masing tak? Ada. Sedap je babe semua. Korang sedap doa. Sini yang penting semua halal. So kalau korang stay India, korang stay lah hotel Delilah Ravis. Makanan semua sedap dan halal. So tak payah susah-susah nak pergi beli dekat street food. Macam sedap. Sedap Hari hijau kan? Okay. Pasta pesto. Ni yang paling penting. Tengok Malaysian curry vegetable noodle. Ni Si akan cuba. Okay. Wow. Nasi kuning. Dia tahu pulau. Makan saya suka pulau. Wow. Thank you. Marvelous. It's a plain one. Tandoori. Sini tak ada tandoori. With the spicy side dish we can eat. Sure. It's like a mart in every country that we go to. So jom I nak tunjuk you guys view from my room. Inilah viewnya.
kita punya belah tepi tak nampak dia exactly view yang cantik, tapi nampak sipi-sipi je lah, nampak juga tasik lah. Okay, so ini adalah outfit kita untuk hari ini. So kita orang stay dekat hotel ni 1 hari je guys, and then kita dah nak check out dah. So before check out kita nak pergi sarapan. So kita orang pergi sarapan sebabkan kita orang cuti, kita orang tak boleh puasa. So alhamdulillah ada rezeki untuk merasa masakan kat sini. Okay guys, so kita orang pun dah check out and sekarang ni on the way ke houseboat pula. Kita orang akan bermalam di atas houseboat yang mewah tau. Memang experience lain dari lain. Selalunya orang bermalam dalam cruise, tapi kita dalam houseboat. Tapi I nak bawa korang tour. Let's go. So dalam dia macam ni, mewah lah juga. Luxury. Kita punya luxury punya. Okay. So kita nak tunjuk you guys our bilik. Our bilik like this lah. Ini our bilik. Okay. Dia macam ni je. Tada. Kita nak mandi jacuzzi kejap lagi. Look at that. Gegar-gegar jambannya. And then kita ada another bilik yang 2 bawah ni ada jacuzzi lah. Okay. Dia macam ni. Mewah lah. Cantik. Then macam ni lah. Jacuzzi kita dia dah isi air siap-siap sebab kita nak mandi. Okay. I nak bawa korang naik atas. Tada. Tada. Tengok macam Kedah tak guys? Kedah tau kat luar. Sawah padi. Salah pula. Kita tunjuk belah sana pula. Sebab yang sana kuning, sini hijau. Look at that. Ni kita kat luar. Dia ada balkoni sikit macam ni. Kita very the Kedah. Okay guys, so kita orang mau lepak dalam houseboat sebabkan dalam houseboat ada aircon, dekat luar panas. After that, kita orang pun naik speedboat. Speedboat ni murah je, RM30 seorang. Dia orang bawa kita jalan-jalan and pusing-pusing. Relax santai. Okay, comel.
Takut iPhone okey. If big boy cannot. Sorry. Jom. Alamak, kena jalan sekarang. We don't have. Oh. We need to go up. Is it okay? Because we are wet. Okay. Okay je, nanti kering. Tapi kat sana. Korang, kita orang dah bawa ikan. Kita orang dah bawa ikan. Dia tengok. Dia tengok. I dah gigil lah. Tak berani. Dia penakut. Dia yang ajak dia penakut tau. Kita dah. Gila. Tak ada bunyi trip kan? Rasa tak tercampak dah. Kita tak ada seat belt. Macam kita naik banana boat tapi bukan jatuh. Dia kita timbun. Gila weh. Dia kata nyawa. Memang best gila. Kita punya kita tinggal. Sebab tapi yang tak bestnya bau longkang. Kita dah bau ikan. Sebab air tadi basah, terpias terus je. Basah ke baju air. Oh my god. Bau ikan guys. Kita singgah fish market naik houseboat. Main bajak kat belakang. #barai. Sebab ke basah kuyuk weh. Air punya tudung pun basah weh. Wih, sedapnya. Oh. Tengok lantai dia pun bersih guys. Sebenarnya India tak. Siapa kata India kotor? Ya. Saya. Yang kotor ialah hati korang. Yeah. Saya dapat korang begitu salah. Bukan kat sini. Tak. Yang kotor tu pemikiran korang. Sini bersih. Bersih. Padahal tempat jual ikan tau. Tempat jual ikan. Pasar dia bersih je. Tak atas tu lagi. Tak atas tu lagi. Susul lagi udang dia. Tak ada lalat-lalat pun. Tak, bekas dia pun bersih. ಇದು 1800 18,000. 1800 Oh. tinggi. 1,800. Adik-adik kita semua suka udang. So dia nak beli udang. Makan. Makan. Estetik guys. Yes, setit. Macam Jutaria. Ni 500 Indian rupee. RM30. Yes. Crab. No one. Sana, belilah satu pieces. Can we buy one pieces? Tapi mana nak kopi? Oh, two piece. Mana lah kalau... Oh, it's okay. It's okay lah. Dia don't want. Nanti kita boleh rasa. Ya, tu baik digerak weh. Ambil tu. Tapi fresh tau. Masih hidup. Nak ke? Boleh lah. Dua ketul ni lah. Satu dia tambah dia bagi satu. Hidup. Sir, careful sir. Careful. 2500 altogether 2580 Apa harga dia? all cleaning 2,000 sana. Oh, dia bersihkan lah weh. Oh, tu dah ada cas tadi. Dia ada cas tadi. Siang. Siang udang. Aku nak dia siang ketam tu. Oh. Ya, No need. Okay guys, so tiba masanya untuk berbuka. So kita tengah tunggu hidangan siap. Ni pasal. Oh. Tapi manis. Ni mana jeruk limau. Yay. So refreshing. Happy iftar guys. Iftar korang. Don't just buy this cover. Nampak? Is it we gonna stay here until night? This place? Overnight? No, dekat parking here. Dekat. Stationary. Lupa. Licin doa guys. Nampak tak? റോസ്റ്റ് ആട്ടാ വേറെ ഒന്നുമില്ല Kila makan paling banyak ya. കരിമീൻ ബാലൻസ് ചെയ്തതിന് റോസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള Kakak Mira pun makan banyak. Safa paling banyak. Sedap kan? Kentang sedap, udang sedap, semua sedap. Itu yang habis. Okay guys, so nampak ni terabur ya. So kita nak kemas-kemas sebab satu hari je dekat houseboat. Hari ni hari terakhir kita nak balik. Tapi before balik kita nak jalan. So kita dah set up. So diorang bawakan beg kita.
Bag ni best gila. Katil ni best gila guys. Look at that. Sedap gila best. Sekejap lah kita double check sekejap. Sabar sekejap. I macam takut ada something yang tertinggal. Tak ada. Tapi kita orang sejenis yang apa-apa tak letak atas katil. So maybe takut. Okay je lah. Okay, let's go. Thank you Ivanish. The great experience on houseboat. Wah, itulah Ivanish. Nampak tak? Kalau korang nak datang sini, korang nak experience this houseboat, korang boleh cari company Ivanish International. Gitu. Jom adik-adik, mari. Korang struggle tau. Tengok tangga dia. Kecil gila. Okay, thank you. Ni? Bye-bye. Bye-bye. Tinggal Afina. I can do this. I can do this. Tahu tangga dia kecil gila. Kita naik Ivan. Dia ada dua. Tengok ni. Sini pun Tashfa. Ini Tashfa. Kita naik yang Ivaan tau. So kalau korang nak, Ivaan tu yang best. So let's go. Semua nak check out. Malaysia. Biasalah. Biasa dah tahu dah. Tak, first time. Aku mak tahu. Kita orang dah 7 hari dah kat sini. 7 hari dalam boat house? Pergi Munar? Ada pergi Munar? Tak ada. Kami dari Kelang. Oh, hai. Kami dari Kelang. Malaysia. Betul. Makan. Dia orang Lagi kuat. what? Oh. Dia tanam Sendiri. Dia orang buat. Jarang-jarang jumpa orang Melayu. Orang Melayu. Orang Malaysia. Orang India. Dia kata makanan sini sedap lah, tapi terlalu lebih spice. So dia kata sini sedap je. Tapi kalau Malaysia punya kurang sikit lah spice-spice, tapi still sedap. Macam tu lah. Tapi kita orang pun rasa everything makanan dia letak spice. Tapi dekat office kita tu. Tolonglah jangan hon-hon, dah pekak dah. Kat situ, dia macam kampung nelayan guys. Inilah van kita. Beg kita dah lah berat. Okay guys, so itu saja vlog kita kali ni. I hope you guys enjoy tengok my vlog. Stay tuned for next vlog before kita balik Malaysia. So thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe and turn on notification. And yang paling penting, jangan lupa untuk komen tau. Korang komen je anything tentang video ni. See you guys in the next video. Bye bye.